dipotong 2. Pernah tak kita terfikir, RM100 kalau dipotong 2, adakah nilainya jadi RM50 campur RM50? Takkan, ia terus jadi sekeping kertas yang hilang nilainya. Tapi emas lain cerita. 1 dinar, 4.25 gram, kalau dibahagi 2, nilainya tetap jadi 0.5 dinar campur 0.5 dinar. Beratnya ada, ketulanannya ada, nilainya tetap utuh. Di sinilah kita belajar sesuatu, duit kertas tidak bernilai kerana dirinya. Nilainya hidup hanya kerana jaminan kerajaan yang memaksa ia diterima sebagai wang. Tetapi emas berdiri di atas nilainya sendiri. Tak perlu jaminan sesiapa, tak perlu surat sokongan, tak perlu cop mana-mana negara. Emas bernilai kerana ia emas. Selagi beratnya ada, selagi ketulanannya kekal, ia tetap aset, tetap bernilai, tetap boleh dibahagi menjadi sekecil-kecil unit. Sebab itu sejak ribuan tahun, orang bijak kekalkan emas sebagai simpanan, bukan kerana trend, bukan kerana hype, tetapi kerana nilai sebenarnya tidak boleh dipotong.